أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Yang berhormat Sarudin Ayub sebagai timbalan, sebagai naib Presiden PAS, biasanya kalau tersasul tu ada benda. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar Cik selaku ahli jawatankuasa kerja PAS Pusat, Ketua Pemuda PAS Pusat Fadhil Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi, seluruh ahli jawatankuasa Dewan Pemuda PAS Pusat, selebriti bersama kita Bob Lokman, Al-Fadhil Ustaz Abu Kasim, pengurusi tetap PAS, seluruh sah kepimpinan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah dan himpunan pemuda 30,000 pada pagi yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nak tengok pemuda setia di hadapan pentas ini dan tidak bergerak hingga majlis habis. Boleh? Soekarno menyebut, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan goncang dunia. Tapi jangan beri pada saya walaupun 100 orang tua, saya tak boleh buat apa-apa. Hari ini kita berhimpun dalam suatu himpunan bagi menyatakan komitmen kita kepada perjuangan kita dan penggabungan diri kita dalam perjuangan Islam sebagai suatu generasi yang dipilih oleh Allah sejak zaman Nabi, disambung di zaman para sahabat, disambung di zaman tabi'in dan tabi'in, sehingga di mana-mana sahaja berlaku kebangkitan, generasi yang mempropori kebangkitan itu ialah generasi pemuda. Sewaktu Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dalam usia 40 tahun, ia baginda didokongi oleh pemuda-pemuda yang tampil bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah generasi yang awal, generasi yang pernah disebut oleh Allah sebagai penghargaan kepada umat-umat lampau dalam peristiwa-peristiwa lain. Allah memuji pemuda-pemuda yang punya syarat yang Allah sendiri sebutkan sifat tersebut. Dalam peristiwa Ashabul Kahfi yang pagi ini kita semua banyak kali mendengar ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda, syaratnya yang pertama yang beriman dengan Tuhan mereka. Kita perlu melahirkan pemuda-pemuda yang tidak hanyut dengan cabaran gerakan musuh, pemuda-pemuda yang berakhlak, pemuda-pemuda yang boleh kita bangga menjadi pemuda Islam, yang bersama memenuhi ciri pemuda dalam gerakan Islam. Pemuda yang punya kemantapan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan perjuangan Islam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dalam puluhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyebut, naja awwalu hazil ummah bil yaqini waz zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali, atau kama qala.
berjaya generasi awal disebabkan mereka yakin. Pemuda mesti meletakkan keyakinan, kemantapan akidah dalam perjuangan, supaya akidah kita terpelihara, kerana akidah merupakan tunjang dalam perjuangan Islam. Mari kita bersama-sama memantapkan akidah yang kita ada, kerana keyakinan kepada Allah menyebabkan lahirnya pengorbanan untuk Islam. Bertambah kuat keyakinan kita kepada Allah, akan kuat keyakinan kita untuk berkorban dalam memenangkan Islam. Oleh kerana itu, seluruh gerak kerja pemuda mesti berpaksi kepada kekuatan akidah tunjang dalam perjuangan Islam, yang membezakan perjuangan kita dengan perjuangan-perjuangan yang lain. Pemuda mestilah memahami bahawa masa depan mereka masih panjang. Semangat mereka yang masih kuat, cita-cita mereka yang berkobar-kobar, mesti diterjemahkan dengan ilmu yang mantap. Bukan semangat yang tanpa bimbingan ilmu, bukan semangat yang melulu tanpa ada panduan. Lantaran itu pemuda mesti menterjemahkan keyakinan dalam bentuk gerak kerja seharian kita. Hari ini kita berhimpun 30,000. Hari ini kita berhimpun di sini. Kemudian kita akan istihar. Kita akan bergerak bagi memenangkan dua pilihan kecil kita. Kita akan bergerak di Kerbau bagi memenangkan pilihan kecil di Kerbau, insya-Allah. Kemudian kita akan bergerak bagi juga memenangkan Dom Berlimau. Walaupun SPR malam tadi membuat pengumuman bahawa pilihan raya akan diadakan serentak di antara Merlimau dan Kerbau, kita tahu pengumuman ini sebagai salah satu di antara teknik mereka bagi menghalang usaha kita. Namun kita yakin dengan semangat himpunan 30,000 ini, kita mampu mencatat sejarah bahawa kita pemuda akan bergerak bagi memastikan kemenangan dalam pilihan raya kita, insya-Allah. Yang kedua, setelah kita mantapkan akidah perjuangan, pemuda mesti memahami sirah perjalanan gerakan Islam. Gerakan Islam mempunyai sejarahnya sendiri yang tidak sama dengan kebangkitan mana-mana revolusi di dunia. Terkadang revolusi di dunia tercetus disebabkan sentimen-sentimen kebendaan. Namun sejarah kebangkitan gerakan Islam yang dipelopori oleh pemuda mempunyai sejarahnya sendiri. Ada kaedahnya, ada uslubnya, ada manhaj yang perlu kita lalui. Kita mesti memahami bahawa perjuangan Islam dengan menghargai jasa-jasa pengorbanan mereka yang telah dahulu daripada kita. Mereka telah meletakkan batu asas, dan batu asas inilah yang kita kemudiannya menjadi mata rantai menyambung perjuangan generasi yang awal dalam perjuangan Islam. Setiap zaman ada tokohnya, setiap peringkat ada pemimpinnya, dan kita mewarisi perjuangan tersebut. Kepada generasi awal, kita memahami bagaimana jerit-perih mereka untuk meletakkan asas bagi kita mencapai kemenangan hari ini. Dan sekarang tugas ini terletak kepada bahawa kita pula untuk memastikan kemudiannya Islam akan didaulatkan di negara kita. Islam akan dimenangkan bukan saja 5 negeri, bahkan seluruh negeri kita, insya-Allah. Dan antara itu, pemuda mesti memahami sirah perjuangan gerakan Islam. Mesti membaca sirah, bukan saja sirah zaman Rasulullah, bahkan sirah gerakan-gerakan Islam yang lain. Di sana kita menyaksikan bagaimana di kalangan pemimpin-pemimpin yang berhadapan dengan mihnah ujian, seorang pemuda bernama Habab Al-Aras radhiyallahu anhu, ia dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah dia diseksa kerana masuk Islam. Habab kemudian dibakar, belakangnya diletakkan di atas bara api hingga api itu terpadam disebabkan darah dan lemak yang keluar daripada tubuh Habab. Habab satu petang datang berjumpa Nabi di waktu mana Nabi sedang berehat di tepi bayangan Kaabah. Lalu Habab berkata, "Ya Rasulullah, kenapakah kamu tidak doa kepada Allah biar Allah beri kemenangan kepada kita? Ramai di kalangan kita yang diseksa, wahai Rasulullah. Di kalangan mereka ada yang diseksa dengan berbagai bentuk penyiksaan.
mendengarkan permintaan haba. Nabi SAW bangun dalam keadaan merah muka baginda sambil peringatkan haba, haba, sesungguhnya umat sebelum kita diseksa lebih teruk daripada kita. Di kalangan mereka ada digergaji kepala hingga terbelah dua. Di kalangan mereka ada yang disikat dengan sikat besi hingga nampak putih tulang-tulang mereka. Di kalangan mereka ada yang diheret di tengah-tengah padang pasir, tapi mereka tidak pernah berjumpa nabi-nabi mereka untuk mohon doa. Haba, berhati-hati jangan jadi golongan gopoh. Berhati-hati jangan jadi golongan gopoh. Jamaah ada pimpinan, jamaah ada sistem, jamaah ada peraturan. Ahli jamaah kena ikut sistem, kena ikut pimpinan. Kerana kita ada kaedah dalam gerakan kita. Dalam PAS kita ada kaedah di mana pimpinan memandu arah kepada seluruh gerak kerja ahli. Jangan bertindak di luar batas yang tidak dibenarkan oleh gerakan kita, dan jangan bertindak di luar peraturan yang diizinkan oleh perlembagaan parti kita. Kita punya wala kepada pimpinan dalam jamaah, dan kita punya tahalluf dalam parti-parti dalam komponen Pakatan Rakyat. Memahami bahawa musuh kita akan berusaha untuk memecah belahkan kita bagi melaksanakan cita-cita menawan negeri-negeri yang kita menangi. Kita kena memahami bahawa di sana ada kaedah yang perlu kita ikut. Dan saya penuh yakin dan percaya pemuda punya kemantapan dalam soal mematuhi dan mengikuti arahan kepimpinan dalam jamaah kita, insya-Allah. Yang ketiga, Islam tidak mungkin mencapai kemenangan kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda harus menjadi generasi pelapis, bukan saja dalam gerakan, bahkan dalam merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas itu pemuda PAS mesti mencerminkan akhlak yang baik, memenuhi tempat-tempat yang menjadi kewajipan dalam gerakan Islam. Kerana cabaran kita besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran, "Lau kana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asy-shuqqah." Islam ini disebut, kalaulah perjuangan Islam ini mudah dan senang, kami akan ikut kamu wahai Muhammad. Akan tetapi dia jauh dan punya halangan yang banyak. Pertama, gerakan Islam perjalanannya masih jauh. Bila jauh, perlu ada penyambungan dalam gerakan ini. Pemimpin yang baik ialah yang menyediakan pengganti lebih baik daripada dia. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang menyediakan pelapis yang lebih baik daripada diri dia. Yang kedua, perjalanan gerakan Islam punya halangan yang banyak, mihnah yang pelbagai. Kalau kita jauh dengan Allah, Allah tidak akan tolong kita. Kalau kita jauh dengan Allah, Allah tidak akan bantu kita. Kalau akhlak kita sama dengan akhlak pemuda UMNO, Allah tidak akan beri kemenangan kepada kita. Kita mesti punya akhlak lebih baik daripada mereka. Kita mesti menggabungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal sembahyang berjemaah, jangan tinggal baca Quran, dan jangan tinggal memahami dan mempelajari maksurat, zikir-zikir yang telah ditentukan oleh pimpinan-pimpinan daripada masa ke semasa. Muslimin, pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang akhir, yang keempat, setelah kita menggabungkan, memantapkan akidah kita, setelah kita memahami sirah perjalanan kita, setelah kita mengetahui pentingnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, marilah sama-sama kita berusaha menjadikan diri kita penolong-penolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bermakna duduk dalam saf depan dalam perjuangan, bukan jadi golongan pengikut semata-mata. Berusaha untuk menjadi yang terbaik. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebut setelah hancurnya alam seluruhnya, manusia bangkit di padang mahsyar, Allah menyebut tiga golongan. Wa kuntum azwajan salasa, ashabul yamin wa ashabul shimal, as-sabiqun as-sabiqun. Kumpulan kanan, kumpulan kiri, dan kumpulan yang mendahului yang lain dalam gerakan. Saya mau lihat, pimpinan mau lihat pemuda menjadi generasi yang duduk dalam as-sabiqun as-sabiqun, ulaika humul muqarrabun. Mereka dekat dengan Allah. Kenapa? Kerana mereka mendahului, bekerja, menggabungkan diri dalam gerakan dan libatkan diri kita sebahagian di atas penolong-penolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala.
debu yang melekat di kaki mereka yang memperjuangkan Islam, menyebabkan dia tidak akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat. Harsu lailatan fi sabilillah afdal min alfi lailatin yuqamu lailuha wa siyamu naharuha. Berjaga satu malam dalam perjuangan fi sabilillah lebih baik daripada 1000 hari yang siangnya berpuasa dan malamnya qiyamul lail. Kepada pemuda, ambil, terima, ambil anugerah Allah ini kepada kita. Terima anugerah ini kepada kita, bahawa kami berjanji untuk duduk dalam perjuangan ini dan berkorban, berusaha bagi melihat kemenangan Islam, insya-Allah. Pada akhirnya, sebelum kita bersorai untuk sesi tengah hari ini, pilihan raya kemungkinan besar akan diadakan dalam masa terdekat, pilihan umum. Maklumat kita terima, persiapan mesti berada pada tahap yang paling maksimal sekarang. Walaupun Najib menang dengan majoriti besar dalam pilihan lalu, tetapi ketakutan dia kepada kebangkitan rakyat jelas dalam ucapan-ucapan beliau. Berpuluh kali dia beritahu rakyat Malaysia, Malaysia tak sama dengan Mesir, jangan sama dengan Mesir. Apa tanda tu? Tanda takut. Nada yang sama, ketakutan terhadap kebangkitan rakyat. Memang kita akan tumbangkan Barisan Nasional melalui peti undi, insya-Allah. Maka kerana itu kita berusaha, setiap petugas-petugas, setiap pemuda, anda punya rakan, anda punya rakan dalam hidup ini. Bukan pasti kita, pastikan rakan sebaya anda juga bersama dalam perjuangan ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berkati himpunan kita. Mudah-mudahan Allah bagi 3 perkara. Pertama, tolong ikhlas dalam perjuangan, kerana Allah tak tengok kita yang lain melainkan keikhlasan hati kita. Yang kedua, sabarlah, kerana perjuangan kita penat, letih, kena banyak sabar. Dan yang ketiga, marilah sama-sama kita menutup pertemuan tengah hari dengan munajat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba Allah yang lemah, yang banyak dosa. Kita bukan orang terbaik dalam perjuangan ini, tapi Allah pilih kita berada sah depan ini semata-mata kerana sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ya Tuhan kami, Engkau melihat dan mengetahui perhimpunan kami pada hari ini ya Allah. Engkau telah menyatukan hati-hati kami dalam gerakan ini ya Allah. Engkau telah menyatukan diri kami dalam perjuangan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keikhlasan dalam perjuangan kami ini ya Allah, dan berilah kesabaran pada kami dalam menghadapi segala mihnah dan ujian ini ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, janganlah Engkau uji kami sesuatu yang tidak mampu kami hadapi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah akhlak kami ya Allah. Peliharalah akidah dan keyakinan kami dalam perjuangan ini ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami mengetahui segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada kami. Kami mengetahui segala dosa-dosa dan maksiat yang kami lakukan padamu ya Allah. Ya Allah, kami tidak layak berada dalam perjuangan ini, melainkan rahmat kasih hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah bimbingan dalam hati kami ya Allah, bagi diri kami, keluarga kami, ahli-ahli kami ya Allah, agar mereka setia bersama dalam perjuangan ini ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, Engkau berilah kemenangan kepada Islam dan perjuangan Islam ini ya Allah. Kemenangan dunia yang sementara dan kemenangan kerajaan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami di Mesir, di Algeria, di Tunisia, di seluruh dunia Islam,
sini melakukan kebangkitan untuk memenangkan Islam. Ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Yang berikan kesabaran kepada mereka ya Allah. Hancurkanlah segala kezaliman, hancurkanlah segala kemunafikan, hancurkanlah segala penentangan yang bertambah dengan perintahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berilah kekuatan kepada kami menjadi penolong-penolong kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan untuk menjadi penolong-penolong kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, diri kami, sehinggalah akhir hidup kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa adhil syirka wal kafirin. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين وانصر جيوش الموحدين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير الله الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ucapan terima kasih kita kepada Al-Fadhil Tuan Guru Ibrahim Tuan atas kiranya beliau yang merupakan arahan kepada semua pemuda-pemuda PAS, arahan kepada semua kepimpinan di semua peringkat.